Orang-orang yang menyertai 8200 lah, kalau korang ni squad media sosial ataupun squad dipanggil sebagai squad media sosial AI dan plus human yang dibentuk oleh Israel. Ingatlah 8200 ni adalah squad media sosial Israel. Mereka boleh menjerat masuk Malaysia sebagai menggunakan akaun-akaun orang tempatan. Mereka boleh mengupah orang tempatan untuk menjadi soldadu mereka di seluruh dunia. Okey, brigade ni dipanggil brigade 8200. Apa yang dipanggil sebagai brigade new media yang dibawa IDF. Jadi tuan-tuan kena faham, kadang-kadang kita jumpa orang brigade macam ni pun, kita kena lawan juga. Walaupun kita tahulah dia mentadara di Israel ataupun tidak. Tapi kita tetap lawan. Kita kena tentang orang macam ni kerana brigade begini mungkin berada dalam negara kita yang tidak lagi membawa pistol untuk membunuh orang Melayu menyokong Palestin, tetapi merosakkan otak orang Melayu untuk mencintai Israel. Saya harap tuan-tuan berhati-hati kerana 8200 ni adalah unit media sosial Israel. Dia bukan unit, dia brigade. Diberi dana yang besar oleh Kementerian Pertahanan Israel. Dan kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, jangan bagi chance. Sesah cukup-cukup. Kerana kita bimbang organisasi dan juga pelatun rekrut melalui media sosial yang kemudian mereka yang mempunyai orientasi pro-Yahudi, sama ada secara natural ataupun secara brigade 8200, dapat kita kekang di negara kita. Kita tak payah bagi muka, tuan-tuan. Kita lanyak cukup-cukup. Kita lanyak cukup-cukup. Atas kapal. Habis bergaduh kayak Malaysia ni, tuduh-menuduh. Kau balik sumut. Akhirnya satu perjanjian telah dicapai, di mana Yasir balik sumut, bawa kempen Two State Solution, mengiktiraf kewujudan negara haram Israel. Siapa yang barua ni? Disebut sebagai perjanjian Oslo. Berarti perjanjian ni dibuat di luar PBB. Siapa yang barua yang sebenarnya ni? Siapa yang barua sebenar ni? Taubatlah. Aku cakap kau bertobat. Tobat. Banyak lagi ni aku tak buka je. Taubatlah. Taubat, guys. Saya pun tak minta kau percaya, saya cakap. Ada akal guna fikirlah. Kita fikirlah, guys. Tanah Palestin. Pasal apa nak two-state solution? Bluetooth connected. Kau cerita brigade 800 ini tentera Israel apa sesah dia. Lawan sesah. Bergaduh gitu orang kau balik-balik. Two-state solution. Kepala bapak kau. Gitu. Kepala bapak kau. Jawab. 200 juta peruntukan mana? Berapa kontainer dah sampai? Jawab. Berapa modal keluar? Jawab. Barua. Main-main dengan aku. Cukup. Batang timing Timing malam Jumaat. Ada orang rumah malam Jumaat. Bukan pakai budak-budak. Ada spesies tu pakai budak-budak. Suka isap budak-budak. Pakai punai budak-budak. Pedo. Orang tahu. Kau orang tak tahu. Yang sampai orang buka je cerita. Okay guys, come on, soalan, last. Siapa sponsor geng Sumut? Ya Allah, kau ni, geram pula aku ni. Aku tutup biji mata kau orang, aku tutup telinga kau orang. Dia tanya pula siapa sponsor geng Sumut. Itu kita tanya, berapa modal dia keluar. Dan kita tanya 200 juta yang non-kunyit umum tu mana? Pergi mana 200 juta tu? Adakah 200 juta tu digunakan untuk Sumut? Faham tak? Dia tanya pula siapa yang sponsor Sumut ni. Matilah nak. Hey. Soalan, last. Sebab tahu kok timing.
Pasal mafia Chennai dia gini je guys. Enjoy the show. Enjoy the show. Daripada tadi mafia Chennai. Enjoy the show lah. Korang ni, korang dah tahu sebab tu kau tanya. Melainkan budak-budak mafia Chennai. Bila? Dia gini lah guys. When you are stupid little boy, you always be a stupid little boy. You understand what I say? You understand or not? When you are stupid little boy, you always be a stupid little boy. Never change. Oh, cakap orang putih ya, Pak. Speaking London. Kalau UMNO menang, Anwar akan bebas ke? Ya. Kalau dah dia orang menang, Anwar tak masuk penjara lah, sayang, oi. Kalau dah dia orang menang, dia orang selamat lah. Takkan itu. Pak Kaduk 93. Seagak-agak bila ajar Anwar, manalah saya tahu. Tapi yang sepasti dia akan pergi dulu lah. Tun Mahathir ada. Maliku zaman guys. Perjuangan yang belum selesai. InsyaAllah. Kita juga doa moga umur kita semua panjang lah. Dapat tengok kemenangan ni. Sedoa macam tu juga. Ya Allah, kepanjangkanlah umur mak aku. Tengok kemenangan anak dia ni. Tengok kemenangan Islam mengalahkan pasukan azab. Ya. Saya cakap tu sekarang. Doakan semoga kemenangan kita mengalahkan pasukan azab. Tak dengan mak. Guys, sedar tak sedar, suka tak suka. Saya tanya dengan korang semualah. Sedar tak sedar, suka tak suka. Kita nampak kesan tu hari ni. Jangan kata tak nampak. Semua orang nampak lah apa yang sedang berlaku depan mata ni. Betul tak? Kita nampak perpecahan mereka, betul tak? Nampak tak perpecahan mereka? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Guys, tenang, sabar, bijaksana, jangan masuk perangkap. Teruskan kempen kita dakwah sampai ke kebenaran penyatuan orang Melayu dalam misi nak selamatkan negara ni. Sign mati lawan bapuk tu. Dapat? Ingat perjuangan kita ni bukan untuk kita, untuk masa depan anak, cucu, cicit kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kita generasi Melayu yang terakhir. Sama-sama kita berjuang. Okey semua, terima kasih semua. Guys, hari ini kami malam Jumaat. Selamat menjalankan tugas. Bunuh setan. Assalamualaikum.